Cantik lah itu. Tak macam. Okey tak? Menikahkan kau dengan komposer terhebat tanah air. In house, bro. Aidil Wah, Ina. Ina. kami dari RPM ingin mengucapkan halo kawan-kawan, hari ini hari istimewa. Bukan hari istimewa bagi saya, tapi hari istimewa bagi Aidil. So, Aidil akan menamakan zaman bujang dia. I'm happy for you, bro. Finally. Tapi I sedih jugalah kadang. Nasib baik korang tak nampak muka I tau. Sedih sebab mungkin sebab dia kena ikat. Mana kita tahu kan, geng. Lepas ni saya nak pergi ride, susah pula. Tapi tak apa, I'm happy for you. Congratulations again, bro. My RC. Okay, so sekarang kita tengah RV dekat Tol Kajang. Kebetulan on the way kita jumpa oh, Ai is back. Oh, macam tu je? Ha? Jadi sudah lah. Macam tu je? Aku yang kahwin. Okey, tema dia Aidil bagilah tema biru. Jom kita tengok siapa yang tak biru. Biru. Ni aku tak tahu colour apa. Yang paling teruk, yang paling teruk ni. Ni tak ada shades of blue. Ya ada lah ni, mak ni. Mana biru? Biru ni. Semua biru. Ni okey lah sikit, okey lah. Ni apa? Biru lah this one. I rasa dia tak dapat memo ni. Ha? Lah biru, tak dapat memo dah. Memo. Kesian weh. Yang kau tengok, okey, Albi dekat sekian. Nak isi nama. Okey. Memang bola. Bola ke ni? Dia masuk biru. Oh my god. Kita suruh biru. Kesian dia tak dapat memo. Ni hijau. Nama? Turquoise lah, yang blue lah. Baby blue. Okey lah. Ada shades of blue sikit lah. Tapi turquoise. Okey. Ada shades of blue sikit, okey lah. Oh, Abang Mizi ada, Hifzi ada, Ai ada. Ai is back. Macam mana motor bro? Okey. Ha? Dah okey ya? Wire putus je. Motor dia dah okey geng. Motor dia dah on. So macam saya cakap, Aidil akan menamakan zaman bujang dia. Yes. Zaman duda. Oh, zaman duda, sorry. Bukan bujang. Okey. Silap. I betulkan balik. Dia akan menamakan zaman duda dia. Duda 5 tahun. Dia kata dia tak dapat 5 tahun. Dia tak dapat 5 tahun. So dia tengah menunggu saat-saat ini. Lepas dia sah, macam korang tengok video sebelum ni kan, Bila dah angkat tu, semua orang cakap sah je. Boleh tak kalau saya nak macam minta break 10 minit je? Apa? Aku ajakkan dia. Nak on dulu. nampak apa dia cakap? Video sebelum ni dia cakap apa? Jom kita tengok geng yang lain jap. Kita tengok geng yang lain jap. Oh. Hey, hi, you? Apa? Hello, biru. Tak ada biru. Ada lah. Why? Ni lagi tu. Ni lagi tu. Big Boss tak apa. Big Boss tak apa. Okay, Big Boss tak apa. Blackpink tau. Ni apa? Okay lah. Blue. Even my bag is blue. Okay. Ni biru okey lah. Yang ni. Salah. Okay lah, a shade of blue lah. A shade of Where got shade blue? got that biru. Itu siapa? Oh, adik Aidil. Macam kenal lah motor tu kan? Asal Aidil dah kurus lah cuy. Aidil dah kurus. Aidil dah kurus lah. Wah. Jim cakap Aidil dah kurus. Aidil dah kurus dah tukar bisnes. Aidil dah kurus. Ini Aidil yang kurus tau. Sorry bro, lambat. Tak apa. Kita masing-masing jauh. Kita akan masuk ke masjid.
Jom kita saksikan muka yang sangat excited, yang kononnya 5 tahun dah tak nampak dah. Okay, jom geng. Jom. Tak, salah colour. Ikut tema lah. Habis lah. Memang kena bahan dah dia, nampak jawabnya. Mungkin spender dia biru. Mungkin spender dia biru, betul. Aduh, nak gerak. Mana pengantin dia? Alright kawan-kawan, kita dah sampai masjid dekat Kajang. So sekarang tengah tunggu Aidil. Yang tak ada lagi. Terus kita memang awal selalu. Tengok sekejap. Oh, pandai ya pakai ya? Kita dulu dari sekolah dah belajar, okay? Oh really? Oi. Dah belajar dari sekolah. Dari sekolah? Dari sekolah. Sekolah dah belajar. My ass. Sekarang adalah sesi untuk kita orang pakai samping. Tapi saya punya samping sampai paling malas pakai samping instant. Zas dah. Instant bro. Okay. Nampak? Berapa second? 3 second saya buat. Oh ni pun instant ke? Yes. Ha? Santai. Oh ni pun instant ke? Kenapa sampai je ni? Samping instant? Macam apa bunyi. Bagilah ketat sikit gila. Sekejap. Macam guni pula aku tengok. Tak ada lupa saja tengok je, tak apa. Boleh je. Ha? Baju luar. Baju tu. Tak cantik kau pakai luar. Aku pakai luar, baju pakai luar. Kau nak kemas. Dia nak kemas-kemas saja. Tema lah ni kak. Mana ada, tak ada biru. Adalah ada biru nampak ni. Tak payah nak justify, tak ada. Ada biru. Adalah biru-biru. Tak, saya belah imam punya side. Oh, imam punya Oh yeah. Okay, ID punya side. Imam punya side. Ada je dia ni. Rasa dah boleh convert lah rasa. Ayo. Dah pakai baju Melayu dah lain tadi. Macam ni kan dah boleh convert dah. Rest your thing can see also lah. What? Oh, Azal. Satu kali aku pada. No lah, you hold. A bit it's okay kot. Not nice. Open the thing.
Kasi tegang sikit. Perlukan satu kampung buat samping ni. Padahal instant. Tak cantik lah itu lah. Tak macam kau pakai ni apa? Guni. Dia tak pernah pakai guni bang. Yo, baju betul-betul. Susah betul. Start. Ni apa mana? Oh, sampai depan. Ya. Kena lock. Oh, lock behind lah. Don't lock in front lah. So. Dia kena angkat tarik ke bawah baju. Hari dah jadi OCD siap. Tok Kadi datang, pengantin ada, kita kahwin. Siapa yang punya couple tu kahwin. Okey, dah. Tu standby mode. Ni Tati, say hi to your fans. Selekeh lah. That's why. Ayo, Nanti betulkan. cuba elok sikit. Alright. Nanti banyak fan dekat RPM. Oh ya. Kena nak cantik. Oh, tak nak tahu ah. Ayo, so gang, so I kena feature dia lebih ke macam mana ni? No. Ha? No, saya behind the scenes. Ayu hari demi hari. Anak malu lah. Kita je merah tak cakap biru. Patut dia last kali tu kena apa? Bagi tahu balik lah. Oh memang ada bagi tahu. Dia tak baca memo. Tak baca memo juga. Dia stretchable kan? Tapi kalau naik motor sebenarnya longgar sangat pun tak boleh. Tak boleh kan? Wheelie system. Penat. Tengok. Ni kalau pakai just nice. Okey abang. Okey tak? Tak besar. Besar kan? Tu. Oh, kecak dung. Kecak dung. Siapa yang cari-cari Rindu ke? Adalah orang rindu. Oh my god, aku nampak sesuatu orang ni. Shit, aku nampak orang. Nampak? Orang lain macam ni. Siapa ni? Who is this? What is this and who is this? Cepatlah, who is this? What is this? Oh my god, tak nak tengok siap. Tak nak tengok. Masuk. Jemput bang, jemput. Jemput. Jemput masuk. Ni lagi. Gua dapat penyandar. Oh, macam tu Ada aircon kat sini. Boleh adjust Gua ni. sakit. Nampak semua. Kau panas semua. Penuh. Ketiak masak, ketiak. Jangan cakap ketiak dia masak. Semua masak. Ketiak masak. Tak ada. Tapi macam Assalamualaikum semua. Mata modern. This is your mambun. Tak boleh. Masjid. Kenapa? Ya, masjid. Ya, jom. Oh, Baik. orang kenal. Hello. Nah, begini. Take five. Ambil nafas. Tunjuk chest sikit. Tanya lah. Dia nak satu nafas lah. Kalau lebih satu kali memang kita tunggu. Dia rehearsal. Aku sekarang ingat. Aku nikah ada orang. Muka ada pengantin lelaki, pengantin perempuan. Salah nama tak?
wali orang ijab nak kabul. Tak tahulah aku. Dia lah kot. Macam nak main exam ah. Ya, kalau tanya aku jam aku kan. Sekarang ingat kan, jangan tanya lah. Din. Hafal bro, hafal. Kau jangan tergagap bro. Hafal. Muka cuak tau. Nervous teruk ni. Berpeluh ni. Jadi kau angkat dekat. Kau dah ada semua. Oh. Aku cuma nikahnya. Praktis saja tu Wah. Ini praktikal lah, ini praktikal. Dia cakap tak sound. Adik busung je ni. Okey, kisah. Macam ni je. Tengok apa jadi lepas ni. Kita tengok jadi apa Tak, Din, kau kena pastikan satu lafaz tau. Boleh tak kalau kita tak payah pakai Tok Kadi, kita pakai Tok Mudin? Untuk dia boleh. Nervous teruk sial. Nampak saya muka kau nervous? Tak dah. Ya. Cuba kau calm down sikit. Cuba kau tenang sikit. Baby calm down. Kau main-main jadi semua benda kau lupa. Baby calm down. Kau main. 1 jam sudah sampai. Nampak tu. Geng, nampak Datuk Jamil sampai, nampak cara dia jalan, nampak macam YB siut. Nampak YB tu. Nasib baik dia mengikut tema. Macam YB kan. Semua salah macam YB lah. YB. YB nak bagi funding 4.3 million dekat masjid ni. Boleh YB? Boleh. Boleh ya? Akan diserahkan melalui ID. Boleh. Tadi ada. Abang kena bagi dia ni lah. Best sikit. Dia nervous ni. Dia jangan nervous. Kurang-kurang pun dia nak bagi ayat kursi. Bro, dia nampak nervous bro. Doa kunut. Let's go. Itu dia buat wakalah kan. Saya nikahkan kan. Ni abang ke adik abang ni? Abang. Apa dia ni? Ulang lagi apa dia? Dia gemuk siul. Sebab sekarang ni dia pakai putih tau. Bila pakai putih nampak semua. Oh, thumbs up Belakang sekali. Ada tak? Dah. dan pasangan pilihan hatinya saudari Nur Azina binti Muhammad Nur. Alhamdulillah yang saya muliakan, keluarga sebelah pengantin lelaki yang dituai oleh ibu kepada pengantin lelaki, beri manfaat umumnya kepada kita semua, khususnya kepada pasangan pengantin kita pada hari ini, insya-Allah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aidil syakirin bil khair. Aku nikahkan engkau dengan Nur Azlina binti Muhammad Nur
yang telah berwakil wali abangnya kepada aku dengan mas kahwin RM500 tunai. Aku terima nikahnya Nur Azizah binti Mahmud dengan mas kahwin yang RM500 tunai. Sahabat. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dari mana? Depan lah tadi. Okey. Okay, geng. Korang nampak tak muka dia tadi tu? Walaupun dia selalu buat lawak-lawak kan, bila time serious, nampak panik dia. Dia baca pun tak boleh tak. Dia macam dia nasib baiklah. Aku kagum lah. Kau lafaz sekali je. Walaupun dia, starting part dia macam nak start engine kau, macam dia macam tak boleh kan? Macam suka okay. Banyak tau. Guys, kita tengok siapa in the house. Bro, in the house. Finally sampai. Tapi yang paling lambat sampai biasa. Dia ni. Nampak lambat sampai kau. Aku sampai awal. Tak ada. Dia baru sampai. Dah habis nikah baru dia sampai. Tapi tak apa. Elok kau sampai. Mana Daniel? Dia langsung tak sampai tau. Mok kau ni. Alright gang, so sekarang adalah sesi bergambar dengan Ideal bersama The Gang of RPM. The Gang of RPM, jom. Oh, dia sampai juga tapi lambat, kau tahu tak? Dah habis semua benda baru kau sampai. Kau tahu siapa tak? Kau tahu siapa? Motor je laju. Motor laju tapi saya bangun-bangun tadi 8.30. Terkejut saya. Muka tak ada pun. Bukan geng Barisan Nasional. kenapa semua baru sampai ya? Lambat 10 minit je. Yang penting hadir. Semua lambat siut. Pak dengan Abang Don dengan benda-benda tycoon kat belakang nampak. Dia turut hadir bersama kita orang. Finally guys, aku bergelar suami orang. Janji, yang penting jangan kena ikat Kena ikat siap. Tapi macam sedih lah kan, lepas ni merasa seorang lah. Tadi rasa right seorang lah. Kau nak cakap benda tu lah. Macam mana? Rasa dah sedih-sedih nangis-nangis lah tadi. Ya ke? Tengok video lah. Ya ke? Tapi sebelum korang cakap apa-apa, 2 minit. 2 minit. Kejap bang, tak tahan ni. Itu bloopers tu. Orang yang belakang pegang kamera ni hebat tu orang dia tau. Senyap. Yeah. Lina sabar. Sabar. Okay, Maniam. Ni kena rekod. Tanya all the best Ada sedikit kemudian lah. Untuk nak jalan. Juga Thailand dah. Dia boleh ride lagi ni. Boleh. This is my blood guys. Kita agak. Luarlah kena. Kami dari RPM ingin mengucapkan selamat pengantin baru Aidil dan Lina. Jalan kaki. Tengok ni, jalan kaki. Kita rombongan mana? Kita ni datang beraya My Deal. Kenapa kita nak melambatkan dia masuk bilik? Tu presiden. Apa jangan pusat lah. Tadi rasa dulu. Saya tu rasa abang dengan Milo. Aku tunggu Anwar Zain kahwin dulu. Anwar Zain kahwin. Kahwin. Weh, nanti kena sensor. Saya kahwin, saya tetap buat kerja juga tau. Ni, orang jauh ni datang. Sebab orang jauh ni sampai. Ini sekali
Selalu tengok RPM ni. Favorite tu. Ni mak kata saya. Pada hilau. Pada hilau. Nampak tak? Kahwin pun kena kerja bukan kamera, nampak? Dekat sangat masalahnya. Tahu. Ini kawan-kawan office ni. Selamat pengantin baru. Semoga kekal menikah anak cucu. Jonoh apa? Tak. Cakap Korea sikit. Ni dua-dua boleh cakap Korea. Kau cakap Kelantan ni. Okey, jom cakap wish dalam bahasa Korea. Cepat. Korea je. Dah. Alamak, kalau tanya tak tahu. 축하해 아이디. 네. 아이디 luar. Ina. 축하해. Yeah, fighting. Okay, cakap Kelantan pula. Oh, divorce. Kelantan. Arti kepada yon. Abang Ayi perhati dengan kau tau. Kau cakap apa ni? Lepas ni idea kalau keluar ada borang untuk keluar malam. Lepas tu dia kena Lina's time baru boleh keluar. Dia mengantuk. Aduh. Bangun berapa? 6. Dia tolong steam baju. Tak payah dekat. Sampai pukul 7 pagi. Rom datang ah. Ini rare lah. Tadi idea saya datang daripada Sarawak. Cakap Sarawak. Untuk awak. Cakap Sarawak. Aku nak nemu kau Jakob. Tapi tanya aku dia idea. Ya. Oh. Cakap bahasa Iban. Ai. Hamid saya tahu. Kami mesti tahu. Kau cakap sikit bahasa? Entah. Bahasa Portugis. Bahasa Portugis apa dia? Congratulations. Rain. Tak tahu. Bistang juga. Pengetul. Aku buka Bible. Tak tahu ah. Aku buka Bible. Ada Bible. Apa? Komposer terhebat tanah air. Komposer terhebat tanah air. Penyanyi tersohor Malaysia. Mana ID birthday saya kena? Firdaus Rahmat, guys. Terima kasih datang. Nak awak tengok. Saya witness Oh, masak aku. Masak. Gang, tadi dengan cerita masa dekat masjid ada orang tanya Syed Tani. Ada orang tanya Syed Tani tahu? Tahu eh? Ha? Kau tak tahu eh? Ada orang tanya Syed Tani. Dia tanya saya, ayah Dia cakap Syed Tani tu ayah dia. Ayah ke? Handsome ayah aku. muda lagi nampak ayah. Siapa yang tanya? Cik. Aku tak kerja je. Ayah dia. So lepas ni kena ikat? Kita dah buat satu perjanjian rasmi, guys. Pakai batu tau. Perjanjian tu. Dia kata kalau kau aku ni keluar malam, keluar right, siap. Bukan ni. Cerita atau kamera boleh lah. Tapi nanti edit tau, cancel benda. Tengok. Oh, first time ni. Buat kerja. Ini pemalas dah. Ni fish tail tau. Bagi buat kerja, bagi dia buat. Ya, bagus. Bagi buat kerja. Dia pemalas. Okey. Betul loh. Abang ni pernah cakap lepas ni ID kena ikat. Support the channel. RPM, thank you bang. Terima kasih. Aku dah cakap. Ayah ada kat sini lagi tau. Aku dah cakap. Congratulations. Malang. Kalau tak pergi kan. Okey. Lagi ya. Okey. Thank you subscribe tau. Okey, thank you. Abang ni selalu tengok RPM. Okay geng, sekarang musim memang panas gila. Nampak? Dia punya matahari weh. Ini kalau aku ride ni confirm berkicap ni. Confirm nanti. Dia panas lain macam ni. Been a long day without you my friend. Macam tu Don tengah ambil video. Gaya. Okey. Mari. Ya. Jangan sekarang ada YouTube sendiri tau sekarang. Main. Tak kena pada dengan sifu RPM. Jangan. Right on Elizad Don. Nampak? Kita masih newbie. Saya subscribe tau.
Support kawan-kawan. Thank you. Kita bersubscribe. Subscribe kawan. Kipas dia lagi. Kau tak habis-habis kipas kau kan? Tak baru. Ha? Itulah. Mana yang berasal-asal tu? Oh, sedap. Ha? Asal-asal mana? Simpan dulu. Ha? Kita rasmi baru punya. Kalau nak ambil gambar kuning. Oh. Ini bukan TikTok kau tau. Sempat dia nak jual kau tahu tak? Sempat dia nak jual Okey, baik punya. Dah try? Power. What sebenarnya? Bag kuning. Bag kuning. Ada. Ha? Ada tisu sebelah tu. Nah. Kuat kipas dia. So siapa tu sebelah dia ni? Kena cari kau lah. Kena cari kan. Saya dah seorang. Aku boleh buat ya. Rekod ya. Aku boleh buat jadi tau. Kena. Tak, aku silap aku macam ni. Kau yang dua kan? Kau reda panggil kau mok Boleh. Tak besar benar. Okey, kata-kata untuk Aidil lah. Okey, saya berasa sangat sedih, gembira. Sebenarnya sama. Sangat gembira sebab dia telah menamatkan zaman bujang. Duda bujang. Bujang dia. So kita berharap yang dia tak kena ikat ya Lina. Oh, nampak. Nampak dia. Dengar tak? Dengar. Okay, anyway, congratulations and kita berjumpa next week ya. Next week. Kau honeymoon bila? Right. Oh, tolong lah. Right. Sebenarnya guys, apa yang best sebab Lina cakap kita tak apa, korang pergi je right. Dia okey. Selamat pengantin baru. Jangan gelojo. Andrew belum lagi. Okay, congratulations to Aidil dengan Lina. Best wishes to your married. All the best. Rom. Terima kasih kerana menjemput saya. Ucapan untuk dia. Selamat pengantin baru kepada Aidil dan Lina. Ya. Semoga bahagia, perkahwinan kekal hingga ke jannah. Ya. Bahagia selalu. Itulah doa yang kita boleh bagi untuk pasangan hari ini. Makan sedap. Oh, makan sedap hari ini. Alhamdulillah. The best. Masak lagi makan tak? Mas sedap? Masak. Congratulations Aidil and Lina. All the best in your marriage. And kalau you tak nak ambil road glide, I akan ambil. Aku jadi RC. Dia caras. Ada RC baru Gari. Ucapan terima kasih kedua-dua pengantin. Sentiasa bersabarlah. Sabar dan semoga kekal ke jannah insya-Allah. Amin. Adi, terima kasih. Ya, pada Aidil dan Lina, selamat pengantin baru, semoga bahagia sehingga ke jannah. Semoga terus ride dengan RPM sampai bila-bila. Ya guys, ada prospek nak cakap. Okay, go. Ada juga. Okey, saya wakil belah imam. Nak mengucapkan tahniah kepada Aidil dan juga Lina. Okey, banyakkan betul ansur dan saling memahamilah. Semoga kekal bahagia sehingga ke anak cucu. Politik ni aku suka ni. Undilah saya. Terima kasih. Okay, jom. Guys, thank you guys datang. Apa
Apa? Okay, dah jom. Kepada semua orang yang datang, saya sangat-sangat terharu. Kepada keluarga RPM saya yang sudi datang, dan semua yang datang hari ini memang satu benda yang saya takkan lupakan, dan doa-doa korang semua insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah. Semoga Allah yang membalas jasa korang semua. Betul kan Adi? Saya cakap tu. Kan? Sebab apa? Sebelum saya diijab kabulkan tadi tu, akad nikah tadi tu, saya tanya Adi tu. Adi dia cek saya punya ayat-ayat suci Al-Quran saya tadi membaca. Oh tak ada. Guys, terima kasih. Jangan lupa support RPM dan selama-lamanya korang dengar RPM, okey? Okey. Terimalah sebuah lagu. Terimalah sebuah lagu permainan ini. Saksikan. Satu lafaz. Satu lafaz. Bos, thank you bos. Alright. Kita bermula tanpa nama, sekadar duduk dengar cerita. Tak semua datang dengan senyum. Ada yang bawa beban dunia, ada yang lari dari sepi, ada yang cari ruang bernafas. Tak pernah tanya kenapa kau datang. Kau ada. Aku akan terima nikahnya Rasida binti Mahmud dengan mas kawinnya RM200 Start. Hanya hadir tanpa suara, dan entah kenapa itu buat aku rasa selamat. Sehaluan di celah perbezaan, kita belajar untuk memahami. Tak sama luka, tak sama jalan, tapi kita tetap sehaluan. Bukan selalu kita sepakat, ada masa ego bertembur, ada diam yang panjang hampir buat kita renggang, tapi setia kali jarak terbina. Ada yang tarik, ada yang tunggu. Tak semua orang pandai menjaga, tapi kita coba. Itu yang penting. Kalau satu hilang arah, yang lain perlahan menunggu. Tak pernah paksa untuk kekal, cuma tak lepaskan. Sehaluan di celah perbezaan, kita belajar untuk memahami. Tak sama luka, tak sama jalan, tapi kita tetap sehaluan. Aidil, sorry salah terima hari ni, tapi nak ucapkan tahniah, semoga berkekalan sehingga ke anak cucu, semoga happy lah. Dan sentiasa bertolak ansur selepas kita menambah tambang bujang. Ansur tu kena ni lah, kena pandai lah. Okey, tahniah. Tahniah, semoga kekal ke jannah lah. Alhamdulillah. Tahniah my brother Aidil and Lina. Semoga berkekalan hingga ke jannah.
Harap-harap tak kena lock lah lepas ni. Masihlah jadi RC untuk RPM Hai, buat Aidil dan Ina, saya akan ingin mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga kekal bahagia hingga ke jannah. Amin. Selamat pengantin baru. Penantian kau 5 tahun tak terjawab. Harap syok. Okay. Okay Aidil, congrats on the wedding. Dulu single lah dia. Sekarang tengok ride mesti berdua je. So harap tak kena gari ya. Jangan kena gari. Kalau ride kita ride. Okay, kepada Aidil dan Lina, congrats. Oh Aidil, 5 tahun kau single. Dah kahwin. Congrats. Aku harap korang bahagia sampai ke anak cucu. Cheers bro. Okay, hari ni hari yang bersejarah untuk road captain kita. Wah, kita tengok handsome kalau putih. Apapun kita RPM, saya Jamil mengucapkan selamat pengantin baru untuk Aidil. Selamat menjalani orang kata kehidupan baru untuk Aidil. Dan lepas ni jangan ada alasan tak boleh ride. Hoi, Emilia in the house. Dia baru sampai dia. Selamat pengantin baru Aidil dengan Lina. Semoga bekalan sampai hujung nyawa. Amin. Terima kasih. Congratulations Aidil and Lina. I hope you are the best first RPM marriage. Kita datang to second one, right? Is it second one? I don't know how many. But road captain's marriage lah. So all the best, good luck and stay safe. Hi everyone. So saya Aidil juga tapi adik kepada Aidil road captain untuk RPM, okay? So congratulations untuk abang saya dengan Kak Lina. So let's say kalau macam komitmen motor tu tinggi sangat, adik dia boleh. Okay? Right. Ciao. Thank you. Untuk Aidil, selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru bro. Dan semoga bahagia kekal hingga ke akhir hayat, ke anak cucu, hingga ke jannah. Ingat, kita sebagai suami. Selamat memenuhi dunia baru dan selamatlah segalanya. Begitu je. Tahniah untuk Lina and Aidil. Semoga kekal sampai ke jannah. Amin. Aidil dan Lina, semoga perkahwinan ini diberkati ke anak cucu. Okay lah, dah langsung malu. Tahniah, selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke akhir hayat. Finally, you find your love Aidil. And we're so happy for you. Yes, semoga yang baik semua. Amin. Love you. Congrats. Semoga dipermudahkan semuanya. Jadi suami yang baik ke Lina. Dan Lina, congrats juga. Semoga perkahwinan kali ini berpanjangan sampai ke syurga. Amin. I wish good luck to Aidil. Selamat pengantin baru. Semoga bahagia hingga ke jannah. Dia boleh jagalah lepas ni. Mana-mana nak ikut. Jadi suami yang baik, suami yang penyayang, yang bertanggungjawab jugalah. Tak ada pun, saya tak ada ikat dia. Dia boleh keluar macam biasa, boleh pergi ride macam biasa. Hai, Aidil. Dah tiba masanya kan bro, dah tiba masanya. Hari-hari kalau kita selalu ride kan, masa first time kita start RPM, ingat tak? Kau yang hasut aku. Kau memang hasut aku setahun, kau hasut aku untuk ambil breakout. I was still macam tak nak. After one day, I macam okay lah, I try beli juga. Bila dah beli breakout, I tak sangka yang kita akan ride almost a year dah bersama-sama. And setiap kali kita ride, kau akan selalu cakap, "Bos, hari ni macam mana? Bos, aku ada macam ni. Bos, aku macam tu." Dengan segala masalah semua kau cerita dengan aku kan. Thank you for being our road captain for almost a year dah. We continue to grow RPM bigger. And one more thing lah, walaupun I am so happy for you, tapi ada yang juga yang merisaukan dan juga maybe agak sedih sikit lah sebab takut kau kena ikat. So aku harap benda tu takkan jadi. Kalau kau kena ikat, kau tahulah nasib kau. Aku selalu beritahu kau tahulah nasib kau bro.